Nak exercise tapi malas nak keluar rumah sebab panas atau hujan? Atau maybe korang segan nak pergi gym? Korang perlukan walking pad atau treadmill lipat yang compact ni. Hari ni, kita akan tengok 5 walking pad terbaik untuk tahun 2026 yang boleh ubah ruang tamu korang jadi home gym mini tanpa makan ruang. Dari model bajet bawah RM200 sampailah ke model premium dari Xiaomi Kingsmith. Kita akan review satu persatu. Vibration Walking Treadmill, Vigor Fitness TR400, Urivo U1, Xiaomi A1 Pro dan Xiaomi Art 2. Yang mana satu paling berbaloi untuk senaman di rumah? Jom kita cek. Tapi sebelum kita masuk list, ada 3 benda penting korang kena tahu sebelum beli mesin jalan ni. Pertama, cek top speed dia. Kalau setakat nak jalan santai, 6 km sejam dah cukup. Tapi kalau nak lari, cari yang support sampai 10 atau 12 km sejam. Kedua, cek berat mesin. Ada yang ringan 20 kg, ada yang berat sampai 40 kg. So, make sure ada roda untuk senang tolak. Ketiga, saiz bila lipat. Paling best kalau boleh selit bawah sofa atau katil untuk jimat ruang. Okey, jom kita mulakan countdown dari nombor 5. Nombor 5, Vibration Walking Treadmill. Ini adalah pilihan best budget untuk beginner yang tak nak spend banyak. Serius cakap, harganya sangat mampu milik. Apa yang menarik, treadmill ni sangat ringan, berat produk cuma sekitar 16 kg sahaja dan ultra nipis dengan ketebalan 15 cm. Memang senang sangat nak simpan bawah katil lepas guna. Dia datang dengan remote control dan LED display yang tunjuk masa, step dan speed. Walaupun dia claim boleh pergi sampai 10 km sejam, runway area dia lebih sesuai untuk brisk walking santai sambil layan TV. Cuma, limitasi ketara dia ialah vibration function dia mungkin buat sesetengah user rasa pening kalau tak biasa. Macam yang disebut dalam review pembeli. Tapi, untuk harga yang sangat rendah, ini entry level yang okey untuk mula bergerak. Di tangga keempat, kita ada Vigor Fitness TR400, pilihan best value yang seimbang. Model ni guna motor 1.5 HP yang support berat pengguna sehingga 90 kg. Speed range dia dari 1 sampai 6 km sejam. So ini memang ngam untuk walking atau light jogging. Feature paling best ialah dia ada handlebar yang boleh dilipat manual. Ini penting untuk safety, terutamanya kalau korang baru nak biasakan diri berjalan atas mesin atau untuk pengguna berusia yang perlukan stability. Berat mesin ni dalam 20 kg, still manageable untuk dialih-alih. Satu kekurangan dia ialah sistem lipatan dia manual dan makan sikit masa nak set up handle tu berbanding model auto fold yang lebih mahal. Tapi kalau korang cari walking pad yang stable dengan harga pertengahan, Vigor ni memang solid. Masuk top 3, kita ada Urivo U1, model yang saya gelar Best for Simplicity. Design dia all-in-one, maksudnya tak perlu pening kepala nak pasang-pasang skru. Keluar kotak, plug in, terus jalan. Dia ada build quality yang sangat solid dengan 7 lapisan running belt untuk kurangkan bunyi bising. Max speed dia 6 km sejam, sesuai untuk fast walking. Satu feature keselamatan yang bagus ialah child lock function. So tak adalah risau kalau anak-anak tertekan remote tu. Tapi kena take note, yang berat dia agak terasa dan plug power dia selalunya jenis China. So, korang wajib ada international adapter. Overall, kalau korang nak mesin yang lasar dan simple tanpa feature serabut, Urivo U1 ni jawapannya. Kalau korang berminat nak check full specs untuk mana-mana model ni, link ada kat description kat bawah ya. Di tempat kedua, kita ada Xiaomi Kingsmith A1 Pro, pilihan best compact atau paling jimat ruang. Ini adalah upgrade dari model A1 biasa. Kelebihan utama dia ialah teknologi lipatan double fold yang famous tu. Bila lipat, dia jadi separuh saiz asal dan ketebalan cuma 12.9 cm. Boleh selit celah almari senang-senang.
Dia support beban sampai 100 kg dan ada adaptive speed control. Maksudnya, speed dia boleh auto adjust ikut langkah korang kalau guna mode automatic. Motor dia pun jenis brushless yang lebih senyap. Limitasi dia macam kebanyakan model compact, max speed dia cuma 6 km sejam. So ini bukan untuk lari pecut, tapi khas untuk walking sambil buat kerja atau tengok Netflix. Kalau ruang rumah korang sempit, ini paling estetik dan praktikal. Dan juara kita, best overall dan paling premium, Xiaomi Kingsmith Walking Pad R2. Kenapa dia nombor 1? Sebab dia hybrid. Dia boleh jadi walking pad bila handle diturunkan dan jadi running treadmill bila handle dinaikkan dengan top speed 12 km sejam. Power kan? Motor 1.25 HP brushless dia kuat tapi tak bising sangat dan dia support beban sampai 110 kg. Dia juga ada slot khas kat handle untuk letak phone atau tablet. Korang boleh connect dengan app KS Fit untuk track calories dan jarak larian korang. Cuma satu je kelemahan dia. Berat dia 38 kg. Memang agak berat nak angkat kalau kena naik tangga. Tapi nasib baik ada roda untuk tolak kat lantai rata. Kalau bajet bukan masalah dan korang nak mesin yang boleh jogging betul-betul dalam apartmen, R2 adalah pelaburan terbaik untuk kesihatan korang. So, mana satu pilihan hati? Kalau korang serius nak berlari dan ada bajet lebih, Xiaomi Kingsmith R2 memang tiada tandingan dari segi performance. Tapi kalau korang cuma nak berjalan santai untuk capai 10,000 langkah sehari sambil jimat space, Xiaomi A1 Pro atau Urevo U1 dah sangat memadai. Ingat, semua info detail, harga terkini dan review sebenar pembeli ada saya letakkan link di bahagian description di bawah. Klik je link tu untuk survey. Kalau video ni membantu korang buat pilihan, jangan lupa tekan like dan subscribe untuk lebih banyak review gadget best. Jumpa lagi dalam video seterusnya.